Okey, video ni nak tunjuk macam mana register SIM yang ada order number, order ID. Makna customer dah booking number, kita register. Cara dia sama je, register now, pilih eSIM atau physical SIM. Numbered ke non-numbered. Kalau yang ni non-numbered, pilihlah non-numbered. Ni saya pilih nombor 7556. Okey. 787 7556. Kamera. Okey, scan barcode pula. Okey, sampai skrin ni mobile number dah ada 787 7556. Kita klik dekat order ID. Okey, bila order ID, mobile number tu kosong, masukkan dia punya order number SLFC 1234 1063 6412. Okey, kalau customer tu nak top up. Kalau langgan, pilih langgan lah. Yang ni customer nak ambil plan 99 ni, plan tahunan. Continue, masuk email, check IC dia balik, 6 tak ngam, 601, submit, confirm. Okey, bila berjaya, nombor tu akan bertukar. Yang tadi 3668 kan. Bertukar jadi 3836 014 400 3836. Ini pilihan nombor yang customer nak lah. Macam tu je.